Salam aman, salam bahagia untuk anda. Cuba bayangkan seorang yang berjalan jauh, bukan 1 hari, bukan 2 hari, tetapi bertahun-tahun. Dia tidak berhenti bukan sebab dia rasa kuat. Dia tidak berhenti bukan sebab dia tidak rasa penat, tapi sebab dia rasa dia tidak ada pilihan. Rasa hati manusia juga begitu. Kadang-kadang kita tidak rasa penat kerana masalah harian. Kita penat kerana semua yang kita simpan, kita pendam dari sejak dulu. Mungkin ada air mata yang kita tahan, mungkin ada rasa yang kita diamkan terlalu lama, dan kebanyakan kepedihan hati dan luka batin yang kita simpan mungkin sebab kita hanya berpura-pura rasa sudah okey. Memang dunia di luar ni selalu mengajar kita satu perkara penting. Kita mesti kuat. Tapi jarang yang mengajar kita bahawa kita juga manusia. Kita boleh sedih, kita boleh kecewa, kita boleh rasa penat, kita boleh menangis. Dan ini semua bukan kelemahan, tetapi kejujuran diri menerima apa ada. Bayangkan sebuah gelas. Kalau gelas itu kosong, apa pun yang jatuh tidak akan melimpah. Tetapi kalau gelas itu sudah terlalu penuh, walau setitik air jatuh ke dalamnya, pasti ia akan melimpah. Begitulah kesedaran hati kita. Kadang-kadang kita menangis bukan sebab perkara besar, tetapi sebab hati kita sudah terlalu penuh dengan rasa kesedihan, penuh dengan rasa sabar, penuh dengan rasa diam, penuh dengan memendam kata yang tidak pernah kita luahkan. Dan hari ini awak masih rasa letih, rasa penat. Itu bukan bermakna awak lemah, kalah atau gagal. Itu cuma tanda awak sudah berusaha untuk menjadi kuat terlalu lama. Dan mungkin hari ini bukan hari untuk awak menjadi kuat. Mungkin hari ini hanya hari untuk awak cari jalan keluar dari suasana. Dan jalan untuk kembali tenang bermula dari kesedaran diri kita sendiri. Kesedaran menerima pengalaman pahit kita dengan seikhlas hati. Kesedaran merefleksi diri dan mengambil pengajaran di dalamnya. Kesedaran berterima kasih kepada Allah atas apa yang sudah berlaku. Dan kesedaran berterima kasih kepada Allah yang masih beri kita hidup sekarang. Akhir kata, salam aman kedamaian buat awak yang masih di sini. Sertai masa dan sokongan awak. Jumpa lagi di next video di channel Cahaya Dalam Hati. Assalamualaikum. Cing cing cing.